soalan nombor 5. Berhubungan dengan kesinambungan Plan Hala 7 Rantaian Blockchain Nasional 2021 sehingga 2025, Kementerian Digital telah dipertanggungjawabkan sebagai penyeleras utama bagi membangunkan dasar dan juga Hala 7 strategik teknologi digital termasuk teknologi blockchain. Sehubungan dengan itu, Tuan Speaker, Kementerian Digital telah menubuhkan pasukan kerja ataupun task force dasar blockchain negara yang dianggotai oleh pakar-pakar dan juga individu-individu yang berpengalaman dalam teknologi blockchain daripada sektor awam dan juga swasta sebagai satu sinergi bagi membangunkan dasar dan Hala 7 blockchain negara yang holistik dan juga inklusif. Fokus utama Tuan Ketua pasukan kerja adalah pertama, mengenal pasti keutamaan dan juga fokus strategik untuk membangun dan menerap teknologi blockchain di Malaysia bagi meliputi aspek kripto dan juga non-kripto. Kedua, mengkaji implikasi etika, undang-undang dan sosial teknikal blockchain. Ketiga, mencadangkan mekanisme untuk mengalakkan kerjasama antara akademia, industri dan juga kerajaan dalam bidang blockchain dan mengemukakan strategi untuk membangunkan bakat dan juga pendidikan dalam bidang teknologi blockchain. Tuan Ketua, ketika ini, Kementerian Digital sedang meneliti komponen utama yang diperlukan dalam pembangunan dasar dan juga Hala 7 blockchain negara bagi merangkumi pengadaptasian teknologi blockchain bagi meningkatkan kecekapan, keselamatan dan juga ketulusan sektor pentadbiran kerajaan, industri dan juga rakyat. Pengaplikasian teknologi blockchain menerusi tokenisasi akan turut diteliti, khususnya dalam aspek pengurusan aset dan pembangunan pasaran modal bagi menjamin keselamatan, transaksi dan juga kestabilan ekosistem digital. Akhirnya, Tuan Ketua, berhubung soalan berkaitan rangka kerja kawal selia bagi tokenisasi aset dan juga blockchain, kerajaan sedang membangunkan rangka kerja kawal selia tokenisasi aset secara bersepadu melalui bekerjasama dengan Suruhanjaya Security Malaysia ataupun Securities Commission dan juga Bank Negara Malaysia.